Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Setiap indah cinta pasti ada perihnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekaku sembunyi pilumu, di tiap langkahmu tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Nanti saya nak ajak awak dengan mak awak makan malam. Lah, dia tak beritahu awal. Tak adalah pulang kabut. Nak siap. Yelah kalau bagi tahu. Pun. Bodohnya bersembang bermesra. Ha? Selama ni aku diam je kan. Ha? Tapi bila aku tengok dengan mata kepala aku sendiri baru aku tahu. Hang ni perempuan macam mana silat? Apa kau cakap ni apa ni? Kau merepek Memang betul lah cakap mak aku. Ha? Dengan mak sanggup buat apa saja demi duit. Kau ajar, jangan kau ajar. Diam. Apa ni jenis manusia yang tak pernah nak kenal budi tau. Selama ni aku ada kat sini, aku tolong apa. Tapi apa langsung tak pernah nak hargai aku. Tak pernah nampak kayak aku ni sayang kat hang, cinta kat hang. Daripada kecil sampai besar aku suka kat hang sirat. Ha? Tapi disebabkan mata hang tu dah kelabur dengan duit hang pilih mamat ni. Jangan kau ajar aku cakap hina Mak Syah dengan sirat. Sebelum aku tengok nampak sirat, aku lebih kena minta. Pasal mana tosa? Ha? Apa yang kau minta kau? Boleh buat masih ada. Ajar, Apple, aku tak pernah cinta kat kau tau. Aku dah lama dah sabar dengan kau ni. Kakak kau, mak kau semua hina aku sabar je. Aku tak pernah cinta kat kau pun, Apple. Aku tak pernah minta tolong pun. Kau yang nak tolong. Aku pergi balik. Aku tak nak tengok muka kau. Macam ni lah perempuan kan? Ha? Dah dapat suka-suka hati buang. Tenang sini, tenang sana. Ha? Macam tu. Ha? Sampai mak sanggup dagangkan anak sendiri demi kemewahan. Macam tu. Apa, Saiful? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apple. Tengok mak sini. Tengok mak sini. Sampai hati pun kata mak dagangkan anak sendiri. Hinanya mak, Apple. Tangan dia suap nasi ke mulut Apple. Tangan dia yang belah Apple. Yang Apple perlukan kasih sayang. Hinanya mak. Mak minta halalkan segala makan minum mak anak beranak yang selama ni Apple bagi. Maafkan mak nak. Halalkan dunia akhirat. Maafkan mak pun. Maafkan mak. Pergi balik. Balik. Kalau aku tak dapat hang, siapa pun tak dapat. Mak tengok sirat. Mak tengok mak.
benci sangat dengan aku, tolong jangan libatkan Makcik Asnah. Makcik Asnah sayang kau macam anak sendiri. Ini balasan kau pada dia. Siapa nak ceramah aku? Malaikat mau. Ini baru permulaan je, Taki. Kalau kau apa-apa dengan keluarga ni, kau sentuh sirat dengan Makcik Asnah. Aku sudah percaya. Kita tengok. Bukan main muncung lagi muka tu. Takkan tak dapat bahagian you kot. I tak rasa Datuk sekejam tu, Vanessa. Aku rasa kan, dia dah ada plan nak balas dendam dekat aku. Yelah, aku dapat sebahagian je. Takim dia yang dapat lebih. Okeylah tu, Melissa, daripada tak ada langsung. Masa dengan Datuk dulu, you bukannya bagi perhatian sangat pun dekat dia. Kira untunglah dia masih ada timbang rasa. Bagi juga dekat you. So, lepas ni, apa plan you? I rasa alang-alang, why not you expand you punya business? Mulakan hidup yang baru, Melissa. Sekarang ni you dah bebas. Kamu ni Siti, mak ni kau nampak hantu ke? Oh, Mela. Ya Allah, ya Tuhan, aku lama tak jumpa kau, Mela. Elok juga kau ada kat sini, Mela. Kakak ni baru 2 hari lepas akak hantar rumah saya ambil buah mangga. 2 hari ke? Ya, takkan dah lupa. Ni aku saja nak ingatkan kan. Kita ni ada anak perempuan. Kau ada anak perempuan, apa ada anak perempuan? Aku cuma nak ingatkan kau je. Nak ingat apa pula? Kau tak tengok ke dalam berita? Perempuan sekarang suka lepak dengan jantan sana, jantan sini. Lepas tu bila dah macam ni kan, senap-senap nak tunang, senap-senap nak menikah. Kau tak tahu cerita ke? Tak tahu ke? Tu betina. Tak ada perasaan, boy. Kau tak nampak ke hari yang lalu tu? Boy. Tak ada siapa pun. Boy, Allah. Tadi tu siapa jalan? Jirat. Tadi kau tak nampak ke? Sisi. Itu pun ada cakap. Melissa, bila lagi you nak stop lukakan diri you, Melissa? Enough lah. Jangan tinggal dalam kenangan yang akan berikan you luka dan kekecewaan yang tak akan pernah sembuh. You kena ingat tu. Move on. Luka cinta tu hanya boleh disembuhkan oleh orang yang membuat luka tu sendiri. Jap, kenapa kau bawa aku jalan kat tempat ni? Saja. Berjalan dengan kawan di tempat yang gelap lebih baik daripada berjalan seorang-seorang di tempat yang terang. Orang yang aku pernah cinta pernah bagi aku sebuah kehidupan yang gelap. Dah bertahun aku bertahan hidup dalam kegelapan tu seorang diri. Okey je sampai sekarang ni. Melissa, you're not alone. Tapi you yang pilih untuk tidak jalan ke arah yang dah ada cahaya. You chose to be alone. Bila kita dalam gelap, semua orang akan pergi tinggalkan kita. Termasuklah ayah kita sendiri.
Kak. Sama-sama, lain kali jangan sedih lagi. Ni barang-barang hantaran ni cukup kah? Atau ada apa-apa yang tertinggal? Tak ada, rasanya cukup. Pasal apa yang Takim bagi list kat saya, semuanya ada. Macam tu okeylah. Kalau ada apa-apa, beritahu awal. Jangan pula saat lagi last minute, nu tak ada, ni tak ada. Kacau. Ya. Ni, awak nak tahu, keluarga Sirat tu bagus juga ya. Dia buat hantaran dia simple aja. Tapi menarik. Yalah, tak adalah dia nak demand-demand kan. Walaupun dia tahu Takim ni anak orang kaya, dia tak pernah ambil kesempatan. Itulah bagus keluarga si Sirat ni. So, bila dia nak kahwin? Aku tanya, bila dia nak nikah? Kalau ikut perancangan, dalam minggu ni juga. Minggu ni? Gila ke apa? Apa yang tak menyempat sangat tu? Datuk baru je meninggal. Tak ada rasa hormat langsung ke? Kalau nak ikutkan arwah Datuk ni memanglah nak nikahkan cepat. Tu yang Takim tekilan sangat. Tak sempat arwah bapa dia nak tengok dia menikah. Macam-macam alasan. Awak, saya nak tanya awak boleh, tapi awak kena jawab dengan jujur. Boleh? Lebih dari jujur untuk awak. Awak masih simpan dalam hati ke apa yang cari dulu? Apa yang dah berlaku dalam hidup saya sebelum dia akan saya jadikan satu pengajaran di masa depan saya. Maknanya awak dah sedia lah. Masalah orang sedia itu dari segi apa yang saya tak faham. Sedia jadi suami. Kalau bab tu, pasal tu memang saya dah bersedia lama. Daripada dulu lagi. Yalah, umur saya ni dah 32 tahun tak berbanding dengan awak. Jauh lagi. Macam-macam awak berlaku. Saya dah sedia lama dah. Ya, dari awak ada pun saya dah sedia. Tapi itulah jodoh ni kan, dia sesat, dia tak ada hal tuju lagi. Betul tak sini Tapi alhamdulillah, awak dah muncul depan saya. Terima kasih kepada awak juga. Jadi 3 hari lagi kita ni. 3 hari lagi sampai bukan 30,000 tahun. 3 hari lagi. Jangan ingat aku tak tahu. Kau buat apa kat sini? Kau cuba nak ugut aku ke? Mana ada aku nak ugut hang. Aku main sini sebab aku ada cerita best. Aku rasa hang mesti kecewa kan sebab Takim dah bertunang dengan Sirat. Dan aku rasa apa yang hang rasa tu sama je dengan apa yang aku rasa. Kita senasib. Best kan cerita tu? Hei. Engkau jangan nak samakan aku dengan kau. Oh. Kiranya lah ni hang tak mau mengaku lah yang hang kecewa. Okey. Tak apa. Kita tunggu sampai Takim dengan Sirat nikah. Okey, lepas tu bawa nak bergalak. Set. Semoga awak tahu sayang,
Ketidaksempurnaan itu telah buatkan saya rasa cukup. Mungkin selama ni suka untuk saya ucapkan secara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, cantiknya anak mak. Buat apa tu? Ha? Tak ada apa. Saja buat kad jemputan kahwin untuk Takim. Subhanallah. Sirat. Tak lama lagi anak mak dah jadi isteri orang. Tinggallah mak. Janganlah cakap macam tu. Uban mana? Dah lama dah ada tunggu kat bawah. Dah siap belum? Dah siap dah. Dah siap. Apa lagi? Jom. Cantik. Coba selamat kantin baru. Nervous. Ingat ke si Ratu tu? Tak usah sogoklah. Sekilas si Papa dah tahu dah. Ada kerinduan di situ. Pandai kamu pilih calon isteri. Kalau yang pilih Pak, nak kata cari. Tak adalah Pak. Semua ni ketentuan Allah, jodoh Allah. Tak mungkin ada sebab juga kenapa Allah hantar gadis sebaik si Ratu untuk lelaki sejahat Hakim, Pak. Anak Papa tu tak sejahat mana pun. Kalau ada yang kurang itu, anggap dia sebagai kelemahan sebagai manusia. Kita ni manusia tidak pernah dilahirkan sempurna. Ada masa Takim rasa Takim tak sempurna untuk si Ratu, Pak. Bila tengok dia marah, kecewa, sedih, Takim rasa Takim punca segalanya berlaku, Pak. Seolah-olah Takim ni menyeksa dia. Syiratul kata begitu. Tapi Papa melihat sebaliknya. Syiratul terima kamu kerana kamu sempurnakan dia. Kita manusia ni dilahirkan dengan kelemahan masing-masing. Pasangan kita itu yang menjadi kekuatan untuk kita. Masa itu baru kita rasa sempurna dan dapat kita rasakan cukup dan tenang. Itu yang Bapa lihat dari mata si Ratu ketika dia merenung kamu di hari pertolongan dulu. Macam mana persiapan? Alhamdulillah, Pak Adas. Mana yang penting semua Takim dah menguruskan sendiri. Kucar dengan Fikri pada tolong mana yang patut. Tapi selebihnya Takim rasa Takim tak apa-apa kisah. Tak penting pun. Apa yang lebih penting untuk si Ratu menjadi isteri yang sah pada Takim, Pak. Aku tak kisah pun. Kamu kena buat sesuatu. Paling tidak belikan dia dress atau pakaian untuk si Ratu. Perempuan ini memang katakan tak kisah. Tapi kalau kita bagi sesuatu, mereka akan berterima kasih. Baik, Pak. Beginilah. Tentang pakaian dan semua itu, biar Papa yang urus. Kamu pilih saja. Anggap dia sebagai pemberian kepada Papa dan almarhum Mama. Untuk kamu berdua. Tak ada rasa menyusahkan Papa ke? Faham. Okey. Terima kasih, Pak. Untuk segalanya. Tak kira siap? Boy. Cekak handsome anak tuana ni. Orang kata apa? Seri kantin tu dah mula naik dah. Ada je lah Pak Mesin ni. Pak Mesin dah siap dah? Mak Muna dah siap? Jom kita kat mahal sikit. Nak? Siap dah. Dah siap dah. Itulah. Okey. Takim. Maafkanlah Mak
Munah Takim. Ini je lah yang mampu Mak Munah buat. Nak buat macam apa high class punya macam zaman sekarang ni Mak Munah tak tahu. Jadi Mak Munah buat mana yang Mak Munah tahu je. Apa Mak Munah cakap macam tu? Ini pun dah cukup high class, dah cukup moden dah. Apa pun tak kini ucap terima kasih pada Pak Husin, Mak Munah yang bersengkam mata untuk buat persiapan untuk Takim ni. Kalaulah Mak Munah dengan Pak Husin tak tahu Takim nak minta tolong siapa. Terima kasih. Jangan cakap tu, Kim. Cakap-cakap macam ni, tak kisahlah. Nak bandingkan yang Papa Takim banyak bantu kami berdua selama hari ni. Ya. Ingat tahun depan beli Wan. Wan nak minta hadiah special sikit dia, Kak. Ada apa pula? Wan nak anak buah baru. Main order je kan budak ni. Okey apa? Nampak? Apa naiklah pangkat. Wan kat rumah? Mak tok je. Mak tok. Mak pun ada tok. Ada je masing-masing kan? Apa ni? Tengok jap. Janganlah rahsia lah. Wan. Tengok. Tengoklah ni Wan lah ni. Kan nak cakap. Terungkap kata menyedari masa, kemana perginya dia. Jika Dah, jom kita agak bawah. kini rasanya Hello, Wan. terpaksa aku Ya, abang baru nak gerak ni. Kakak. Kenapa? Kakak di sini. Ku relakan ikhlasnya. Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu. Semoga hatimu kan kekal abadi. Mudah-mudahan kasih dah selamat. Bersama kita. Kita Takim. Awak tak dugaan yang Tuhan bagi. Sebelum pergi, dia tulis tadi, Kim. Wan tak tahu apa isi surat ni, tapi tadi Wan tanya kakak. Kakak cakap urusan rahsia biar dia je yang tahu. Dan hanya abang yang boleh tahu. Tapi Wan tak tahu pula benda nak jadi macam ni.
Tapi kakak selalu cakap, merancang tu percuma. Tapi boleh jadi ketentuan yang berbeza. Dengan kasih sayangmu kini menjadi kalungan azimut cintaku. Walau tidak dibasahi hujan, namun impiannya menegakkan. Biarpun rembulan tidak diribaan, namun cahayanya cukup menerangi bayangan. Harumlah cinta di jiwa, sewangi kasturi syurgawi. Ahmad Mustaqim, Semoga bahagia awak hari tepat dalam hidup saya. Memecahkan tembok ini yang saya bina sendiri selama ini. Jangan sesekali rasa awak tidak pernah sempurna. Sebaliknya saya lah yang tidak pernah sempurna mencintai awak. Apa pun jadi, saya harap awak kuat dan takkan menangis. Hidup ni adalah sebuah perjalanan. Redakan hati, terimalah dengan belapang dada. Itu tanda orang beriman. Semoga awak tahu sayang, ketidaksempurnaan itu telah buatkan saya rasa cukup. Mungkin selamanya suka untuk saya ucapkan secara nyata, tapi percayalah, saya sangat cintakan awak lagi. Yang menjaga jasad, cinta dan hari ini hanya untukmu. Walau tidak dibasahi hujan, namun impiannya menyegarkan. Biarpun rembulan tidak diribaan, namun cahayanya cukup menerangi bayangan. Puan, makcik, banyak-banyakkan sabar ya. Puan. Kim, kau kita ni. Kucar dengan Rudy on the way sini. Kau dengan siapa? Seorang? Aku datang dengan Mak Munah dengan Pak Husin. Tapi aku rasa orang balik tadi. Allah, Kim, aku terkejut tau dapat berita ni. Sini, Kim. Kau kena sabar banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak. Allah bagi kau ujian yang seberat ni sebab Allah tu sayangkan kau. Kakak sakit, doktor. Macam mana dengan keadaan Sirat?
Oh, kiranya lah ni yang tak mau mengaku lah yang kecewa. Okey. Tak apa. Kita tunggu sampai Dakim mengasih dan nikah. Tak ada siapa yang boleh ambil Dakim daripada aku. Tak ada siapa. Wan betul-betul tak sangka, Abang. Hari yang patutnya bahagia buat abang dan kakak, sekelip mata bertukar hari yang paling berduka buat kita semua. Kakak dah tak sedarkan diri, Mak. Dah terlantar koma. Wan tak tahu berapa lama akak boleh tahan macam tu, Mak. Abang tak tahu nak cakap macam mana lagi, Wan. Lepas satu persatu masalah datang pada kita. Kalaulah abang boleh putar balik masa ke belakang, abang rela abang yang dilanggar, bukan kasihan. Abang tak sanggup. Abang tak sanggup nak tengok orang yang abang sayang kena macam ni. Abang tak sanggup. Tapi Wan yakin orang yang langgar Kak Syirak tu memang sengaja. Apa maksud Wan? Tapi kalau Wan cakap, abang jangan beritahu Mak. Astaghfirullahaladzim. Kalau dah koma tu, maknanya teruk sangatlah tu. Itulah pasal Siti pun dapat tahu daripada Makcik Leha ni. Kalau Leha cakap, memang betul lah. Kamu bukan tak tahu Makcik Leha kamu tu. Kan dia wartawan dalam kampung ni. Segala dalam kain orang, semua dia tahu. Tapi Siti, kamu ingat tak apa Mak cakap? Ha? Kalau tunang kejap-kejap, lepas tu kahwin nak nikah tu, sorok-sorok, maknanya apa? Mesti ada sebab kan? Tengok, Tuhan dah bayar cash dah. Tuhan dah bayar cash. Tuhan bayar cash lah tu. Padan muka dia. Kejam sangat ni, Mak. Orang tu dah koma tau. Mak boleh fikir sampai macam tu. Kejam ni. Tak adalah Mak cakap. Apa yang Mak cakap tu betul lah. Kan Tuhan dah bayar cash lah. Apa yang dia buat, dia tipu.
Sirat! Sirat, tolonglah jangan lari daripada saya, Sirat. Saya pernah nak kejar awak, Sirat. Sirat, tolong, Sirat. Sirat, janganlah buat saya macam ni, Sirat. Sirat, tol. Awak! Pak, saya kat sini lah. Awak tolong jangan buat saya macam ni, Wak. Sirat, tol. Sirat. Sirat, tol. Sirat! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Takim, kenapa? Allahu Akbar, kenapa jadi macam ni? Mak Munah ni pukul berapa ni, Mak Munah? Dah pukul 7.30. Semalam Takim balik pukul apa? Tak apalah. Ni Takim letih ni. Pergi mandi dulu. Segatkan badan. Ni dari semalam baju tak tukar tau. Aku tahu kata Takim sedih, tapi janganlah sampai tak seksa diri macam ni. Kalau Syirak tengok macam ni, dia pun tak suka, Takim. Pergilah ke makam pada anak. Mak Munah, Pak Husin, kenapa saya diuji macam ni sekali, sedangkan orang luar kat sana hidup bahagia, seronok, happy semua. Saya yang dekat sini satu persatu masalah datang pada saya. Kenapa? Kenapa saya? Hakim, kamu jangan cakap macam ni. Sekarang Allah tengah mengangkat darjat kamu. Dengan cara ni mungkin kamu lebih dekat dengan dia. Hakim kena banyak bersabar. Beristighfar. Sabar, nak. Semua tak adil. Allahu Akbar, ya Allah. Kau berikanlah kekuatan semangat dekatku, ya Allah. Ya Kau pergi tanpa pesan. Sirat, terasa sepi sangat, nak. Hanya Allah yang tahu betapa rindunya mana. Allah. Ya Allah. Kau pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Kau kuatkanlah semangatku. Kau kuatkanlah semangat Sirat dan aku. Allah Akbar. Ya Allah. Kali ni aku takkan diamkan diri. Kau langgar Sirat kan? Hei. Sekarang ni aku nak kau bertanggungjawab atas apa yang kau dapat pada Sirat. Bagaikan butiran
permata seolah-olah terapung di permukaannya. Daku menjejaki pantai ini, mengukir kasih yang terdampar.